Harga sebenar rumah adalah RM450,000 dan harga dalam SMP adalah RM550,000. So, okey tak nak beli rumah yang macam ni? So, obviously kita tahu yang harga SMP telah dimarkup sehingga RM550,000. Sebenarnya ramai yang buat markup macam ni tapi tak tahu risiko sebenar. So, korang rasa kenapa pembeli nak buat macam ni? Ya, betul, sebab diorang nak dapat pinjaman yang lebih tinggi. Okey, Melissa faham sebab ramai yang sebenarnya nak beli rumah tapi tak cukup duit. Jadi, persoalannya, anda tahu tak risiko yang anda tengah ambil? Risiko pertama, kalau anda markup SMP anda sehingga RM550,000 dan katakan anda adalah pembeli rumah pertama, maknanya di sini anda dah tak dapat pengecualian duty stamp untuk rumah pertama. Yang kedua, sebagai pembeli rumah, anda kena juga faham bahawa transaksi ini tidak legit sebenarnya. Dan kalau bank tahu, mereka boleh menarik balik permohonan anda ataupun pinjaman anda walaupun proses dah jalan. Untuk penjual pula, mereka kena berhati-hati dengan RPGT. Kalau rumah tu baru beli dalam masa 5 tahun, berkemungkinan besar akan kena RPGT. HDM mungkin akan ingat anda mendapat keuntungan yang banyak dalam transaksi jual beli ini. Oleh itu, nasihat Melissa, kalau boleh janganlah beli dengan cara begini sebab ada risiko yang mungkin anda tak nampak dan mungkin boleh berlaku, dan jika berlaku anda mungkin akan mendapat kerugian yang sangat tinggi. Follow Melissa for more tips.